Ayah, kenapa ni ayah? Kenapa ni ayah? Ayah bawa baju banyak-banyak, bawa beg besar, ayah nak pergi mana? Ayah nak tinggalkan kampung ni. Ayah, kalau ayah tinggalkan adik, siapa nak jaga makan minum adik? Adik bukan budak kecil lagi. Adik dah besar, pandai-pandai lah. Ayah, takkan sebab perempuan yang ayah baru kenal tu ayah sanggup buat adik macam ni? Memanglah, dia orang kaya, banyak harta. Lagipun dia sayang ke ayah. Tinggal sini pun, adik asyik habiskan harta ayah je. Ayah, janganlah macam ni ayah. Manalah tahu perempuan tu nak gunakan ayah je hanya untuk jual organ ke? Ha? Tak ada, ayah sayangkan dia. Dia dah nak kahwin dengan ayah. Dah, adik jangan cari ayah lagi. Ayah nak pergi mana? Ayah nak pergi kedai emas Musligo dekat Ipoh Perak. Dah, adik jangan cari ayah lagi. Tolak betul-betul ni. Adik nak pergi mana-mana, jangan lupa tutup lampu tahu. Ayah. Dah. Ayah. Itu selipar adik. Selipar apa beki tu? Ayah. Ayah, tak salam lagi. Nak ambil. Kalau ikutkan alamat ni, yang ayah bagi tahu 2 bulan lepas, dekat sinilah. Kedai Muslim Go Bandar Ipoh. Adik nak try intai lah ada ke tak ayah dalam ni. Ayah. Adik, buat apa kat sini? Kan ayah dah cakap jangan cari ayah. Dah, pergi balik. Ayah, adik rindu ayah. Jom balik. Dah, adik pergi balik. Ayah, adik rindu ayah tau. Adik rindu nak mandi sekali, tidur sekali, makan sekali. Jomlah balik dengan adik. Dah, adik pergi balik. Nanti nampak kat bini ayah. Malu ayah. Walid, ada apa-apa masalah ke? Tak ada yang tak ada. Kenapa tak layan customer? Layan ni. Ya, cik nak beli apa? Tak apalah, awak layanlah dulu. Okey, baik ya. Ayah, jomlah balik ya. Ayah? Anak Walid ke? Tak ada yang. Ni, budak ni memang macam ni. Dia pantang tengok orang handsome. Semua dia panggil ayah. Tak ada apa. Masuk dulu. Tak apalah, layanlah dulu. Okey. Ayah dah berubah sekarang. Adik, kalau nak sembang macam ni, baik adik balik. Encik, gelang emas ni berapa? Ayah cakap pergi balik. Customer. Ya. Yang mana, cik? Dekat kedai emas Muslim Go Ipoh ni ada apa je? Kat Musligo ni semua ada. Rantai tangan, rantai tekuk, rantai kaki, semua ada. Yang paling penting, dekat Musligo ni harga paling murah di dunia. Termurah di dunia? Ya. Kalau macam tu eloklah. Orang perempuan dia memang sukalah beli-beli emas ni semua. Jadi bolehlah dia orang datang ke kedai emas Muslim Go dekat Bandar Ipoh. Betul. Bijak. Ya, hati tak boleh jadi customer. Tolonglah balik ya. Dah, ayah cakap pergi balik. Pergi balik. Tak apalah ayah. Kalau ayah dah tak suka adik, dah tak nak layan adik, ayah reda. Lepas ni, adik janji, adik akan lupakan ayah. Adik akan cuba hidup tanpa ayah. Walaupun ayah adik masih lagi ada dekat dunia ni. Selamat tinggal, ayahku. Banyak cakap lah. Dah pergi balik. Bos ada sini? Ya. Elok lah kita beritahu budak-budak kita. Janganlah. Geng, ni CEO, Kepala Naga Muslim Go Ipoh. Gapo? Apa? What? Anakku. Dah lama ayah cari.